Okay, kita dah settle untuk warming up. So ni warming up sebelum kita masuk ke course benar. Hari ni kita main short pass dengan long pass. Wah, tak sangka sesi kali ni lebih heavy lagi pada sebelum ni. Hampir semua orang pancit tapi kami tetap teruskan demi AI Team Legacy. Adam tadi alasan dia tu. Ni apa ni dengan apa ni sunscreen pakai ni? Allah, betul. Tak pandai lagi. Tak pandai lagi. Kau ingin main bola nak punya kat awal. Betul. Dan keeper terbaik kita Ajam Nazri. Aku fly satu tangan. So guys, sementara lelaki diorang tengah training, kita orang main bola baling dekat court ni je. Kita orang perempuan. Okay guys, macam kamu tengok sekarang, para wanita sedang buat, kami sekarang sedang warming up. Biasalah sebelum kita bersukan, kita perlu warming up. Takut sakit. So, let's go. Mari lihat kami warming up. Okay guys, so sebenarnya perempuan dah tamat dah kan permainan. Kita orang yang mana? Okay guys, sekarang ni perempuan semua nak rehat lah. Sebab diorang, biasalah perempuan kan main skip pun dah penat. Okay, so let's go, jom. Okay guys, so sekarang session kami adalah session 4 angle. 4 angle dia main dengan through pass lah. So sekarang macam biasa coach tengah explain apa yang kami patut buat sebab tidak mau ada yang salah. So let's go, enjoy. Okay, Assalamualaikum. Sebenarnya hadirnya Faiz di sini sebenarnya bukan untuk memain bola jaring. Faiz sebenarnya adalah coach. Sebab tu Faiz nampak macam coach. Faiz adalah coach untuk pemain-pemain ni. Tadi ni semua ni, okay, macam kita lihat di sini. Mari sini cameraman. Sini cameraman. Kita lihat ni. Ini adalah tutorial cara memain bola. Cara memain bola adalah kita kasih lari semua orang ke bawah. Lepas tu kita tendang bola masuk gol. Simple. Dorang siap ni menyusahkan cara main bola. Sebenarnya main bola ni simple, okay? So guys, kehadiran Asla di sini ialah bukanlah untuk bersukan, tapi sebabkan Asla faham diorang semua macam memerlukan sokongan dan pencerahan yang buatkan diorang berceria dan bersemangat nak main. Jadi kehadiran Asla ialah untuk menceriakan diorang. Sebab coach saja tak cukup. Diorang perlu diorang punya penyemangat dan kami adalah penyemangat mereka. Cepat Asla, sokong dah. To the A, to the R, to the R, to the Y. To the A, to the A, to the A. Orang, bila Kanda nak siap ni? Saya nak bagi pick-up line. Ya, Kanda cepatlah. Faiz pun tunggu Kanda ni. Okey, Faiz. Kanda, go!
Okay guys, so alhamdulillah tadi pasukan kuning menentang pasukan oranye. Nampaknya pasukan kuning menang. Hijau, sorry. Pasukan hijau menang tanpa bertanding. Betul tak, Man? Betul tu. Sebenarnya pasukan hijau ni dah okey dah ngam dah. Cuma ada seorang tadi. Siapa tadi? Kau lah! Apa-apa pun guys, keep support AI team. Kita akan menentang Manchester United selepas ini dan Chelsea dalam Liga Perdana Inggeris. Apa pun Aslah? Okey tak kau tengok aku main ni? Aku tak nampak sangat. Oh, kau tak nampak? Oh, kau tak pakai spek mata. Aku tadi main sambil tengok kau tau. Oh, patutlah aku dapat ada orang tak perform tu. Kau tengok aku. Kau tahu juga kan kenapa aku tak perform tadi? Tahu. Kalau kau tak tengok aku, mungkin kau perform. Ya, sengaja. Baik. Go, sekali. Go. Bos.